Bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan keampunan, di mana Allah Subhanahu wa taala amat-amatlah memenuhi akan kasih sayangnya kepada setiap hamba-hambanya. Maka Allah telah memberi peluang kepada setiap hambanya untuk mendapatkan keampunan di dalam bulannya yang mulia ini. Salah satu contoh ialah apabila disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan dalam riwayat hadis bahawa sesungguhnya setiap kali apabila tiba waktu berbuka puasa, maka Allah Ta'ala akan membebaskan sejuta manusia daripada azab api neraka, yang mana nama mereka itu telah berada di dalam calon ahli neraka. Yang kedua, pada setiap malam Jumaat, pada setiap jam pada malam Jumaat dan hari Jumaat, Allah Ta'ala akan membebaskan hambanya daripada neraka sebanyak 1,000,000 orang. Dan pada penghujung bulan Ramadan, yakni pada hari 20-30 Ramadan, di malam hari raya, maka Allah Ta'ala akan mengumpulkan keseluruhan jumlah yang berjumlah daripada hari pertama sehingga hari 29 Ramadan. Maka pada hari 30 Ramadan, sebanyak itu jualah yang akan Allah Ta'ala bebaskan hambanya daripada azabnya di dalam neraka. Betapa besarnya tuan-puan untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satunya ialah dengan mengerjakan ibadah puasa dengan betul dan bersungguh-sungguh. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai. Kenapa perisai? Kerana puasa itu sebagai benteng dan dinding kepada diri seseorang itu untuk mengelakkan ia daripada melakukan perkara-perkara yang mana dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelbagai cara Allah Ta'ala tunjukkan di dalam bulan Ramadan untuk meraih keampunannya. Salah satu daripadanya ialah dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, bertadarus Al-Quran, memenuhi aktiviti malamnya dengan qiyamul lail, dan juga sembahyang isyak berjamaah, dan sembahyang subuh berjamaah, dan sembahyang tarawih